Wakil Menteri Pertahanan Malaysia, didesak para anggota untuk meningkatkan aset pertahanan, demi menjaga kedaulatan negaranya. Dan mereka bimbang, karena aset pertahanan Malaysia tertinggal jauh oleh Indonesia. Wakil Menteri Pertahanan Malaysia pun menegaskan, bukan tidak mau aset baru, tetapi masalahnya kekurangan biaya walaupun anggaran pertahanan tahun 2026 ditambah, dan akan kesulitan jika ingin membeli aset-aset baru. Kasihan Wakil Menhan Malaysia, anggotanya banyak mau, tapi tidak melihat keuangan negara. Anggota lain juga mendesak Wakil Menhan, tentara Malaysia harus tampil di tingkat global, dengan cara mengirim pasukan ke Gaza dan membawa semua alat perangnya. Dan Wakil Menhan pun menyetujui dan akan segera promosikan tentaranya. Mari kita simak video lengkapnya. Jemput Yang Berhormat Tanjung Karang. Ada sedikit penambahan ketimbang tahun 2025. Tuan Pengerusi, Tanjung Karang ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada kelemahan kritikal dalam keupayaan peperangan anti kapal selam Submarine Warfare atau SW negara. Ekoran ketiadaan helikopter tempur maritim yang moden dan berkeupayaan tinggi. Realitinya, helikopter Superlink TLDM yang menjadi aset utama kita sejak lebih 2 dekad kini sudah jauh ketinggalan zaman dan uzur. Isu penyelenggaraan yang berlarutan, alat ganti sukar diperolehi dan keupayaan operasi tidak lagi sepadan dengan ancaman maritim hari ini. Jika kapal selam asing memasuki zon maritim kita tanpa dapat dikesan, maka kita telah hilang pertahanan sebelum tembakan pertama pun dapat dilepaskan. Izinkan saya jelaskan sekali lagi di dewan ini. AW139 bukan, saya ulang, bukan platform ASW. Ia hanyalah helikopter utility. Tiada sonar dipping, tiada radar carian maritim ASW, tiada torpedo, tiada integrated mission suit untuk ASW. Penyewaan helikopter pula hanyalah tampalan kosmetik, bukan penyelenggaraan pertahanan. Jiran-jiran kita sudah jauh mendahului. Indonesia AS565 Panther, Malaysia masih bergantung kepada platform yang sudah menjangkau usia lebih 20 tahun tanpa pelan pengganti yang muktamad. Saya ada beberapa soalan kritikal kepada Yang Berhormat Menteri. Pertamanya, apakah pelan terperinci kerjaan untuk menggantikan helikopter Superlink TLDM? Model apa yang sedang dinilai? Adakah MH60R atau AW159 atau platform lain? Bilakah lembaga perolehan akan mengutamatkan keputusan? Tahun ini atau tahun depan atau bila lagi? Yang kedua, berapakah jumlah peruntukan khusus di bawah RMK ke-13 bagi perolehan helikopter ASW yang baru? Dan adakah peruntukan itu turut merangkumi latihan kru, simulator, sistem senjata, sonar dipping dan infrastruktur pangkalan? Yang ketiga, apakah langkah interim yang benar-benar diambil kerajaan untuk memastikan TLDM tidak kehilangan kredibiliti di rantau ini? Tadi ada dibangkitkan banyak perkara. Saya cuba sedaya upaya untuk menjawab perkara-perkara yang dibangkitkan. Yang pertama adalah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bukit Bendera. Saya tidaklah mengikut turutan berdasarkan ini. Yang Berhormat Bukit Bendera ada membangkitkan tentang pemodenan aset, dan persoalan yang ditanya adalah tentang peruntukan itu cukup atau tidak. Sudah barang pasti jawapannya tidak. Kerana kita tahu bahawa keperluan bagi kita mendapatkan aset-aset baru dan penyelenggaraan aset kita memang banyak bergantung kepada kemampuan ekonomi kita. Dan kalau kita lihat, ini adalah cabaran terbesar kepada kita. Tadi ada dibangkitkan juga oleh Ledang. Kerana pada masa depan kita memang harus mengupayakan ekonomi kita. Kerana dia terkait juga dengan peruntukan di Kementerian Pertahanan. Dan peruntukan itu adalah untuk keselamatan dan kedaulatan negara kita. Itu harus kita ambil kira. Kerana kita tahu bahawa untuk pastikan bahawa SPH kita itu dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Jadi kita memang mengambil masa bagi ujian nilai itu. Dan saya fikir penilaian kedua bukan sahaja dari segi teknikal tapi dari segi kewangannya.
Kerana bila kita sampaikan Kementerian Kewangan, saya fikir memang tanggungjawab Kementerian Kewangan adalah untuk memastikan bahawa aset yang kita beli itu adalah memenuhi kehendak kewangan dan kemudian dikembalikan balik ke Kementerian Pertahanan untuk kita laksanakan rundingan harga sebelum diutamatkan proses itu di peringkat Kementerian Pertahanan. Sikit saja, saya rasa tadi dari segi kenderaan untuk malbat tu, maknanya ianya kita nak pastikan supaya ini digunakan secara optimum. Memang sudah ada dalam peruntukan dalam belanjawan 2026. Cumanya kegunaan itu kita boleh manfaatkan untuk tujuan-tujuan yang lain. Contohnya, apakah ada cadangan misalnya untuk kita mengadakan tentera pengaman ke Gaza. Jadi adakah aset-aset ini boleh juga digunakan untuk tujuan-tujuan yang lain? Ya, Yang Berhormat Ledang, seperti mana yang saya sebutkan tadi, peruntukan itu sudah ada. Cuma perancangan ke depan harus jelas. Walaupun kita tahu bahawa kita memang mempromosikan misi pengaman kita di peringkat antarabangsa, tidak sahaja di Lubnan, tapi untuk pembelian aset-aset baru macam saya sebutkan tadi, di mana sekalipun kita beroperasi di dunia ini sebagai misi pengaman, sebenarnya kita pun sebahagiannya membawa aset-aset tentera darat kita ke luar negara juga. Jadi sebab itu saya sebut bahawa walaupun peruntukan itu ada, tapi peruntukan itu boleh kita manfaatkan dua perkara. Kalau kita ada misi baru di peringkat antarabangsa, kita boleh manfaatkan itu, dan dalam masa yang sama kita juga boleh manfaatkan pembelian itu untuk tujuan aset-aset kita dalam negara. Ataupun dalam masa yang sama macam saya sebut, option yang lain adalah kita mendapatkan aset-aset lain bagi tujuan tentera darat kita. Itu pun boleh kita manfaatkan. Apakah kita boleh buat sesuatu usaha untuk pastikan bahawa pasukan pengaman selagi pasukan pengaman PB tidak tempatkan di Gaza, saya bimbang bahawa dia serangan akan berterusan. Tentang cadangan pasukan penamai, itu akan dibincangkan oleh Liga Arab, OIC, ada saja pasukan penamai, kita akan kirim. Satu pertemuan melibatkan menteri-menteri berlangsung di Istanbul. Pertemuan melibatkan menteri dari Turki, Qatar, Emirat Arab Bersatu, Arab Saudi, Jordan, Pakistan serta Indonesia. Pimpinan antarabangsa ialah untuk mencari keamanan bagi konflik di Gaza. Dan persidangan pada kali ini memang begitu besar dan luar biasalah, menyaksikan kehadiran begitu ramai sekali presiden-presiden, Perdana Menteri dan juga ketua-ketua negara yang terlibat dalam mencari usaha bagi menyelesaikan pelan damai ini. Termasuklah Presiden Indonesia iaitu Prabowo. Mereka semua dijemput, tuan-tuan dan bos sekalian, termasuklah beberapa orang wakil-wakil kerajaan. Tetapi ada satu pihak yang saya tahu memang sangat-sangat mengharap untuk dijemput tetapi tidak dijemput, iaitulah Malaysia. Setepatnya Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sampai di sini video hiburan dari tetangga kita Malaysia. Semoga Anda semua terhibur. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.